Adakah UEC agenda sabotaj pendidikan negara? So hari ni kita ada dengan kita orang yang sebenarnya menentang UEC. I rasa kita perlukan satu voice ataupun suara yang nasionalis, yang betul-betul rasa nak mempertahankan dasar pendidikan negara sendiri. Dengan saya Muhammad Fazrin Ismadi bin Fauzi yang juga Presiden JPMS. Jadi sebagai orang yang tentang UEC, kenapa kita perlu tentang UEC ni? Orang tak faham. Kenapa nak kena tentang ni? Adakah sebab Melayu lawan Cina? Apa benda sebenarnya? Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasihlah khusus pada Anna dan juga seluruh staf di orang panggil apa? Kursi panas saya. Kursi panas. Panas je. Baik, yang pertamanya saya kena maklumkan dulu as a Presiden JPMS, dan kita ada pendirian kita yang mana pendirian kita ni lebih ke arah memastikan apa saja sudut perlembagaan negara ataupun akta dalam pendidikan dan juga sistem pendidikan tu adalah menempati dan juga menyeluruh kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Berkenaan dengan UEC ni, cerita ni saya rasa lama dah berlaku. Zaman Tunku Abdul Rahman pun dah pernah ada pengiktirafan ni, dan hari ini dia makin lama makin kuat dan makin lama makin hendak dijadikan satu orang panggil apa, satu sistem yang berbeza dengan pendidikan negara. Dan JPMS bukan menentang bermaksud bahawa apa-apa sahaja sijil ataupun pengiktirafan di peringkat lain tidak boleh disusul-galukan dalam pendidikan negara. Cuma bezanya hari ini kita melihat UEC ni dia lebih, pendekatan dia lebih kepada satu-satu kaum saja. Dan dia tak menyeluruh. Dan nombor dua, ini bukan agenda pendidikan negara. Kalau dia melibatkan agenda pendidikan negara, sudah pasti JPMS akan bersama dengan mana-mana pihak untuk kita memastikan apa saja ruang lingkup keilmuan yang ada di dunia ni untuk kita terapkan di peringkat adik-adik kita, anak-anak kita dan sebagainya. Itu adalah PAR dulu di peringkat JPMS. Selepas kita nak cerita lebih mendalam lah tentang kenapa sebenarnya JPMS begitu vocal dalam isu UEC ni. Okey. Tapi you nak tolak UEC, sedangkan UEC ni dekat sekolah vernacular. Sekolah vernacular pula diiktiraf oleh Akta Pendidikan. Tak ke macam bercanggah juga. Sedangkan dia bukan untuk menggantikan STPM ataupun menggantikan SPM. Dia just nak recognition, bukan untuk menjadi sebahagian daripada sistem kebangsaan, tapi dia nak dapat recognition as in on par dengan A-level, IGCE, IGCSE dan juga IB. Jadi macam mana? Okey, kita perlu memahami satu, jangan kita melihat dari sudut sijil tu sendiri, tapi kita kena lihat dari segi technicality dia sendiri dan juga keselamatan dia tu sendiri. Teknikal yang macam mana? Teknikal yang pertama yang kita nak sebut adalah siapa yang mengiktiraf IB, IGCSE, A-level dan sebagainya. Dia ada satu badan yang diiktiraf. Tapi UEC ni siapa yang mengelola ataupun mengiktiraf pengelola tersebut? Donzong sendiri. So bermaksud dekat sini, sekiranya pertubuhan yang diregister bawah ROS melaksanakan satu sijil, apa keselamatan, ciri-ciri keselamatan yang ada? Itulah teknikal dia. Contoh saya ambil maklum. Sebenarnya saya kesian sebenarnya dengan orang panggil apa, pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang mengambil UEC ni. Kerana mereka didampingi oleh orang panggil apa, struktur yang mereka sendiri tidak faham keselamatan ke depan ni. Contoh keselamatan apa akan berlaku kepada sijil UEC, pelajar yang ambil UEC sekiranya badan pertubuhan Donzong ini dibatalkan oleh ROS? Apa akan berlaku? Habislah. Habis. Rugi lah. Rugi. Masa you habis, duit you habis, pergerakan you habis, tenaga you habis. Dan mak bapak, contoh kalau kata pelajar tersebut, dia ambil hanya semata-mata UEC. What will happen to them? Itu yang kita melihat dan menilai perkara ini bahawa teknikal tu perlu dikelolakan dulu dengan sebaik mungkin. Okey. Kita ada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Kita ada Majlis Peperiksaan Malaysia. Why not you bawa perkara ni kepada majlis tersebut ataupun lembaga tersebut dan iktiraf secara sistem pendidikan negara. Bukan you yang kelola. Sebab kita takut isu keselamatan. Ciri-ciri soalan dia, audit dia macam mana. Interesting. Itu adalah perkara pokok. Tak payah ceritalah. UEC ni
kita akan iktiraf sebab boleh ada bahasa Melayu, ada sejarah. Bukan sudut iktiraf bahasa Melayu, bukan sudut iktiraf sejarah, tapi peringkat awal ni yang kita perlu fikir. Itu antara kenapa JPMS berpandangan begitu. Tapi UEC ni juga walaupun tidaklah orang kata widely recognised macam A-level ataupun IB, tapi dia still recognised dekat certain countries, Singapore, China, mana lagi Japan, Hong Kong. Banyak negara yang still recognised. Even dekat Europe pun ada certain countries recognised. So what's your take regarding this? Baik, SPM pun seluruh dunia recognize. STPM pun seluruh negara recognize. So jangan meletakkan bahawa UEC ni sahaja satu-satunya sijil yang diiktiraf. Dan dalam masa yang sama, kita kena tengok juga pengiktirafan tu daripada sudut yang bagaimana. Contoh, kalau kata Singapura iktiraf UEC, adakah Singapura mengiktiraf UEC itu dalam dia punya national dasar pendidikan? Tidak. Tak. Dia masih lagi bersifat nasionalisme dekat Singapura. Dia hanyalah you have to come this with something else. It's not just this. Tapi itulah apa yang UEC nak fight. Betul. Dia pun dapat recognition dekat. Tapi I think masalah UEC ni adalah sebab dia nak recognition dengan public universities. Betul. So bila dia recognize dengan public universities, tak ke you rasa sebenarnya dia nak spot ataupun kuota, dia nak fight dengan sistem, dia memang akan membawa satu aliran pendidikan yang berbeza. Ataupun dikatakan sekarang ni isu timbul mengatakan bahawa dia jadi satu sistem yang lain. Okey, adakah kita boleh nilai perkara tersebut dengan apa justifikasi ataupun omongan-omongan tersebut? Okey, apa yang dalam dokumen UEC yang telah keluarkan. Mungkin saya boleh tunjuk dekat depan kamera penonton kita yang mana ada. Dan benda ni boleh dilihat sendiri. Boleh dilihat sendiri dan dinilai sendiri berdasarkan pandangan masing-masing. Contoh, kita ambil contoh di peringkat SPM level, dia ada anak panah mengarah ke STPM, matrikulasi asasi, A-level, foundation, PRIU dan sebagainya. Yang keduanya, SPM dia pergi ke diploma ataupun kelayakan profesional, contoh SKM 2, 3 dan sebagainya. Tapi UEC, kenapa dia berbeza? Dia macam melangkaui semua dan dia boleh terus ambil bachelor ataupun ijazah saja dia mudah. Sebab dia kata dia setanding dengan A-level. Betul. Tapi A-level pun mengikut gerak kerja di peringkat gerak kerja di peringkat kita juga. Dia kena ada SPM juga. Dia kena ambil juga bahasa Melayu, dia punya core curriculum dia masih lagi perlu sama dengan kebahasaan. Jadi isu untuk UEC ni, diorang kata diorang ni bukannya datang dengan nak UEC je. So dia bagi ada bersyarat. Conditional, dia bukan nak full recognition, dia conditional. So atas dasar conditional ni masih lagi memerlukan SPM, masih lagi bahasa Melayu sebagai pengantar, still need a pass in bahasa Melayu. Jadi benda ni juga kita boleh tengok Sabah dengan Sarawak lebih terbuka dengan UEC. Diorang dah recognize pun UEC. Even baru ni Haji Ji bagi tahu berapa peruntukan untuk UEC dan scholarship even for UEC holders. Jadi kat sini Dong Zong juga baru ni ada buat cakap yang untuk kita dapatkan recognition ni, Malay language is a compulsory subject dalam Chinese vernacular. And then passing rate pun kena tinggi. And passing rate dekat sekolah vernacular dah pun tinggi. So soalan yang saya rasa banyak diminda semua UEC holders adalah, diorang rasa orang-orang yang bukan UEC holders ni takut dengan additional competitiveness daripada UEC holders. Baik. Masing-masing akan bawa naratif bahawa dia lebih baik, institusi ini lebih baik, itu lebih baik dan sebagainya. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita kena memahami bahawa apa ideologi yang negara bangsa kita perlukan. Apa dia tu? Kalau dari segi bidang pendidikan, kita nak lihat semua pelajar ataupun warga negara kita berada di tahap yang sama. Kita tidak boleh melevelkan mereka dari sudut, okey, dia ni ambil yang ni lagi bijak. Yang ni ambil SPM, ni kurang sikit bijaknya, contoh. Tetapi perkara ni akan jadi perbandingan. Sebab tu bila tanya UEC holder, dia rasa dia lah
dia akan jadi persaing kepada SPM holder ke SPM holder dan sebagainya. So bila dah ada dua kerangka begini, apa akan jadi pada negara bangsa kita? Dia akan jadi terumbang ambing. Maksudnya kau lebih bagus, yang ni lebih bagus. Tu yang pertama. Yang keduanya, kalau nak kita letakkan sebagai UEC ni setanding, macam saya cakap tadi, kenapa tak masuk melalui LPM, majlis dan sebagainya? Tapi Memang dalam sistem pendidikan kita hari ke hari akan buat penambahbaikan. Dan kita perlukan mereka-mereka ni, okey, kalau you ada, okey, benda ni baik untuk rakyat kita, why not you bawa masuk? Dan tapi kita, Sabah, Sarawak, Pening, Selangor itulah open untuk terbuka untuk terima. Itu bezanya antara negara dan juga kedudukan negeri. Kalau kata kedudukan negara boleh simply ambil mana-mana saja dan kita tak perlu negara. Kan, kenapa kita sibuk dengan Malaysia, nak ikut Malaysia, ideologi Malaysia, sejarah Malaysia, tak perlu dah. Dan kita Ikut buatlah negeri negara sendiri. Dan ikutlah negeri sendiri. Dan soalan ini juga ataupun persoalan ini perlu ditimbulkan juga di kalangan mana-mana negeri yang mengiktiraf UEC, tapi dia iktiraf pun sebenarnya ada syarat dia sebenarnya. Cuma orang tak nampak je benda tu. Mungkin boleh kongsikan syarat. Keselamatan ni saya sambung dulu. Keselamatan tentang selepas ini macam saya cakap tadi, kalau dongzong itu dibatalkan, kerajaan negeri nak jawab macam mana? Apa yang akan berlaku? So jangan letak politik dan juga sistem pendidikan kita ni dalam satu kantung, tak boleh. Kena pisahkan. So jadi menurut Tuan, this is not just tentang nasionalisme, bukan hanya sebab tak terbuka dengan sistem. For you, ini adalah lebih kepada akademik dan juga kebimbangan masa depan belajar sendiri. Ini bukan tentang politik. Tapi kita tengok isu ni dia naik setiap kali kalau orang kata ada manifesto. BN Najib nak umpan undi masyarakat Cina 2018 hari tu. Kita nak iktiraf UEC. Lepas tu tak dapat. And then sekarang ada parti yang kalah dekat Sabah, dia bawa balik UEC. So I nampak ni macam satu nak pancing undi. Instead of really establish it. So outside, kita tolak politik ke tepi. So UEC ni apa dia punya masa depan kepada orang yang ambil UEC holder? Okay, kita tengok satu sejarah berkenaan dengan sekolah vernacular. GPMS antara NGO yang pergi ke mahkamah untuk menentukan keabsahan sekolah vernacular. Dan akhirnya kami kalah lah. Dan mahkamah dah keluarkan apa yang sepatutnya lah. Semua orang tahu benda tu. Kalau kata UEC buat benda yang sama, adakah selepas ini orang akan petikaikan lagi UEC? Sama macam sekolah vernacular. Sebelum ni dijanjikan macam-macam. Politik A, politik B, politik sekolah vernacular ni sekian. Mana-mana politik. Same goes to UEC. Parti ni pun kata iktiraf, parti ni pun kata nak bawa, parti sama je. Dan parti kerajaan yang ada hari ni pun ada manifesto yang mana-mana semua sama. Semua ada. Tapi dia tak ada satu ketegasan yang meletakkan bahawa kat mana sepatutnya perkara ini diletak tentukan. So kalau kata terpaksa ke mahkamah, you bawa lah ke mahkamah untuk tentukan perkara tu. Last dia tergantung juga. Tergantung juga. Sebab kalau you kacau, you stay racial issue. Betul. Nampak macam you menangkap Tapi yang Melayu. menariknya berkenaan dengan sekolah vernacular, akhirnya kerajaan dah keluar mahkamah dah letak tentukan. Bezanya apa? Bezanya adalah sekolah vernacular boleh ditubuhkan, boleh menggunakan apa sahaja silibus yang you nak guna, bahasa yang you nak guna dan sebagainya. Tapi kerajaan tidak boleh memperuntukkan kewangan kepada sekolah berkenaan. You kena terima, accept benda tu. Bagaimana dengan UEC selepas ni? Kalau betul lah UEC ni berada dalam kelompong perlembagaan kita dibolehkan dan sebagainya, dan kita bawalah ke mahkamah. Tak ada masalah. Cuma saya nampak lah, kita nampak yang UEC ni kan, orang-orang yang holder UEC ni, diorang dah rasa macam kita ni memang tak ada tempat kat Malaysia. Kita ni dah memang nak kena fight dengan ni. Kita ni adalah warga yang disisihkan. Nak kena lawan pula dengan SPM, A-level, IB dan sebagainya. So last apa kata kita bijrah kat luar negara, yang mana ini meningkatkan lagi brain drain dekat dalam Malaysia.
Jadi pendapat macam mana tu? Kita memang dah masalah branding ni makin lama kita teruk, saya rasa. Itulah saya katakan tadi, bila mana kita tinggalkan dasar kebangsaan, bila kita tinggalkan apa yang sepatutnya kita follow di peringkat negara kita ni. Contoh, nak menjadi warga negara Malaysia, identiti kita mesti akan berpandu pada kad pengenalan tu lah, kan? Dan negara kita pula tidak meletakkan bahawa you boleh pergi mana-mana negara, you boleh jadi mana-mana warga negara, dalam masa yang sama you boleh jadi warga negara Malaysia. Tak. Tak boleh. Malaysia saja. Sama juga dengan isu UEC, you rasa brain drain dan sebagainya. Sepatutnya you masuk ke dalam apa sistem dah tentukan. You ambil lah SPM, tak ada masalah pun. You luluslah BM, you luluslah sejarah dan sebagainya. Dan you nak bawa benda tu ke luar negara, selepas tu you tetap bawa CJ yang sama. Sebab dia merasakan bila dia ambil SPM ataupun STPM, kota tak cukup. Kota di Malaysia, dalam negara. Public. Mana-mana peringkat, kalau kita nak menyeluruh, memang kita tidak mampu untuk menjamin keseluruhan lah. Betul tak? Mesti have to fight. Then kalau you nak fight, you masuklah dalam sistem. Kalau you rasa UEC, you nak keluar pergi UEC, konon-konon you power dekat situ, and then you nak fight masuk ke dalam sistem. Susahlah, payahlah macam tu. Tu pandangan kita lah. Yalah, kalau kita tengok sekarang ni kan, dekat sekolah vernacular ni, kalau kita nak debat isu vernacular ni tak panjang, tak habis orang kata. Tapi saya nampak satu significant improvement yang mana orang Melayu dah mula terbuka untuk pergi ke vernacular Cina, sebab satu adalah sebab economic demand dekat China. Second adalah kita akui yang Mandarin Chinese adalah top 2 language dekat dunia. Dan orang ke mana-mana kalau you pergi pun, nak belajar Mandarin? Mandarin? Betul. Ke dah belajar dah? Betul. Belajar. Saya pun dah start belajar. Sebab apa-apa hal, bukanlah maksud kita nak nak Mandarin speaker. Kita bukan nak normalizekan benda tu, tapi kita tak nafikan memang ada demand kepada Mandarin speaker, regardless you siapa pun you, Melayu ke Cina ke India ke, memang ada Mandarin speaker, dia memang ada demand. And then kita pun moving towards trilingualism, yang mana kita nak lagi banyak skill kau ada, lagi lama lah kau hidup, lagi banyak kau boleh dapat. Setuju. Dan itu benda yang sesuatu yang menjadikan you ada strong academic reputation. Sebagai orang yang menentang UEC lah kan, what is your take ataupun regarding the advancement and also demand for the bahasa Mandarin? Kalau tanya saya, satu, kerajaan dah boleh menilai dan melihat itu adalah kelebihan. Dan kita kena masukkan ke dalam sistem kita. Betul, saya setuju. Yang kedua, tak semestinya kita kena ambil satu CJ yang lain untuk dudukkan bahawa kita ni boleh belajar bahasa Cina. Sekolah kita pun ada bahasa Cina. Cuma tak letakkan sebagai ibarat macam subjek elektif ataupun subjek yang wajib untuk ambil. Why not lepas ni di peringkat sekolah kita minta je anak-anak kita belajar Mandarin dekat sekolah kebangsaan. Tamil dan tapi tak rasa macam orang kata, lah sekolah kebangsaan kau nak mencinakan pula anak-anak aku. Saya rasa benda tu tak menjadi isu, sebabnya kenapa ada bahasa Cina dalam silibus kita. Dan benda tu dah terletak maklum sebelum ni dalam kedudukan negara kita. Kita pun tak menidakkan bahasa-bahasa ni untuk dipelajari oleh mana-mana pihak, termasuk agama lah kan. So why not, kalau betul lah direction dia untuk menambah nilai, ibu bapa boleh fikir sebenarnya. True. Ambil lah subjek sebagai elektif. Contoh dulu kita ambil subjek di SPM lah, kata 19, 20. Boleh 21, boleh je. Boleh je. Ni kenapa di peringkat sekolah rendah, kenapa kita tak letak yang asas je, bukan dijadikan subjek yang wajib lulus dan sebagainya, tapi asas bagaimana nak bercakap boleh hauma, how are you, apa semua tu kan. You rasa kalau macam anda katalah current government is known, kerajaan perpaduan, we have a lot of Chinese ahli parlimen dalam kabinet and so on. Bila anda kata dasar pendidikan negara bergerak ke arah establishing bahasa Mandarin sebagai daripada sistem sekolah kebangsaan, adakah benda ni boleh diterima oleh masyarakat kita? Nak tak nak, kita berbalik pada panduan bahawa negara kita ada ideologi kita sendiri. Dan jangan kita menidakkan mana-mana pihak, sebab kita pelbagai kaum. Yang keduanya,
kenapa kita nak membeza-bezakan perkara ni sejak daripada tahun dah 60 tahun, hampir 60 lebih 60 tahun. Benda ni lah yang kita asyik menjadi satu kekeliruan rakyat. Kawan ni nak kata dia punya bahasa, nak kena jaga budaya dia dan sebagainya. Why not kita duduk dalam satu sekolah, jadikan sekolah satu aliran, semua ada. You nak bahasa you dalam sekolah, boleh? Kita belajarlah sama-sama. Okay. You nak kebudayaan you diajar dalam sekolah je. Dan soalan saya, kalaulah kerajaan macam mewajibkan ataupun satu elektif Chinese, you rasa kita punya masyarakat sekarang sedia tak untuk bagi saya yang mana yang menidakkan perkara tu, kita boleh nilai lah sendiri bagaimana pemikiran mereka. So you ready for that? Kalau anak you dekat tempat dalam tu, you ready for saya anak ready you? Perkara tersebut. Sebab you rasa betul lah benda ni sebab memang anak saya pun saya suruh belajar Mandarin. So I rasa, so I perasan most of my cousin yang dah ada anak kan, mereka dah hantar anak pergi STKC, sekolah Cina, sebab dia dah tahu dah lagi banyak skill kau, dia lagi bagus untuk kau punya future. Dan benda ni I rasa kalau kita hanya tertutup kepada perbalahan perkauman, perbalahan perbalahan kenapa nak mencinakan Melayu dan sebagainya, saya rasa benda ni takkan habis. Sebab you suka tak suka, kita bahasa Melayu bukan top 2. Walaupun kita nak perkasakan bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu bukan top 2 language spoken in the world. Masih lagi bahasa Cina is up there, regardless berapa banyak speakers, Mandarin speakers kat luar. Tapi kita acknowledge, you pergi, even kalau you pergi Europe pun, kalau banyak company Cina kat sana yang kalau you Mandarin speaker, come on, join kita, we need that. Macam tu. Di China pun orang di China pun sekarang dah mula belajar bahasa Melayu dan lagi fluent daripada kita. Orang Melayu sendiri tu kan lagi mungkin fluent orang Cina sana. I rasa the fight is, orang kata kenapa nak mencinakan kita orang pula? Baik kau cuba memperkasakan bahasa Jawi. Allah, satu lagi pula keluar. Dan kita pun tak nak memelayukan orang Cina. Memelayukan orang Cina. Okay. Dia ibarat macam tadi lah. Cina nak mencinakan Melayu. I think apa yang masyarakat perlukan sebenarnya, kita kena bergerak seiring dengan globalizations, yang mana the question is not because nak menjawikan, nak memartabatkan Jawi balik ke apa. I mean, it's up there. Okay, kalau kita nak memartabatkan bahasa Jawi bila masuk bahasa Cina ni, you start dulu lah. You send message kepada partner you dalam bahasa Jawi. You can start there. Correct. Itu pun nak memperkasakan. Tapi you pun tak buat, and then you ask for untuk peringkat kebangsaan untuk buat benda tu. So it's a bit unfair. So when it comes to bahasa Mandarin, I rasa kita go to orang kata marketability lah. Dia punya demand, marketability. Sebab all I want adalah untuk anak bangsa ada tempat. Satu hari nanti ada tempat untuk diorang berbakti balik. Dia demand, tak nak diorang terbazir macam tu saja. Okay, sebelum kita wrap up lepas ni, ada satu kenyataan daripada YB Howard Lee yang saya rasa menarik lah. Yang dia kata UEC ni bukanlah isu pasal penyelarasan bahasa Melayu pun. A-level pun tak guna bahasa Melayu pengantar. Si Akmal Saleh ni tak faham ke? IGCSE pun tak gunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. So kalau betul lah dia ni contradict dengan constitution, kenapalah pula government bagi pula yang non-Malay tertiary education program macam A-level, IB dan sebagainya untuk recognize kat Malaysia? Kenapa Dongzong tak boleh, sedangkan Dongzong pun kat luar negara terima benda ni? Saya rasa YB Howard Lee boleh check dululah kot silibus-silibus dalam IB, dalam IGCSE. Kerana dalam tu pun ada subjek history, ada subjek Malay. Dan dia ada standard level dan dia juga ada high level. Kan? Itu adalah subjek yang ada. Termasuklah mungkin lepas ni kata UEC, UEC pun kita ada bahasa Melayu, ada history dan sebagainya. Betul? Berbalik pada soalan asasnya, siapa yang mengelola UEC dan juga IB dan sebagainya? IB dan UEC ni, IB dan juga IGCSE ni dah memang ada satu badan yang diiktiraf. Ada auditnya, ada apa keselamatannya, ada dipantau secara baik. Tapi Dongzong siapa nak pantau? Siapa yang turun padang? Siapa yang turun padang pantau? Dan you as a contohlah, kalau saya sendiri buat CJ saya nak buat CJ Fazrin Ismadi contoh. Dan saya nak minta kerajaan iktiraf. Saya boleh suka hati untuk buat soalan tu hari ni orang panggil apa? Dia punya taraf tu level bawah sikit. Sebab saya tahu ada budak-budak yang susah nak jawab ataupun level dia orang tak setara dan sebagainya.
Tapi ada waktu dan ketika saya nak tinggikan sikit. Suka hati saya buat. Itu yang kita tidak mahu dalam negara kita. Kita tak nak jadikan satu-satu dasar tu hanya boleh dimanipulate oleh beberapa pihak ataupun beberapa tokoh. Tapi UEC orang kata susah. Susah tu di peringkat sekarang lah kot. Kan bila dah iktiraf, you buat sendiri dan sebagainya. Cuba, ni saya kekeliruan kena dah tanya kan GPMS kan. Orang kata SPM pun ada time the bar is low. Kadang-kadang markah tu disebabkan macam tu lah. Contohlah average score student tak ramai dapat A. Tapi untuk kita dapatkan orang ramai dapat A, kita turunkan sikit kita punya A tu. Ni baru kita dapat ramai dapat A. Itu pun berubah-ubah. Perasan tak masa COVID? Selepas COVID, kita KPM waktu tu ada perbalahan mengatakan bahawa selepas COVID pelajar ni tak belajar dan sebagainya, kita kena turunkan grade. Tapi benda tu kita kena dapat approval mana? Luar negara. Luar negara. Kita kena, sebab SPM ni dia iktiraf seluruh dunia. So maknanya bila kita nak turunkan grade, benda tu kena dapat approval dulu di peringkat antarabangsa. And then baru you boleh turun. Dan benda tu sebenarnya tak berlaku pun. Tapi persendirian, you nak bawah siapa? Kalau iktiraf kerajaan sekalipun, tapi pengelola operasinya di bawah you sendiri. Tak boleh. You kena beri juga sedikit contoh macam STAM, CJ Agama. Dia bawah Majlis Peperiksaan Malaysia. Dia yang susun, dia yang operasi, dia yang usahakan, dia yang nilai, dia yang audit. Ini yang bagi GPMS tak menjamin pun kedudukan pendidikan CJ UEC ni terhadap anak-anak kita. So actually in a nutshell, you sebenarnya tak sokong UEC, tapi you punya pendirian is very different dengan Dr. Akmal Saleh. Okay. Akmal. So bila Dr. Akmal ada cakap kan, pengatak ada bahasa Melayu, you agree tak apa dia cakap? You rasa dia hanya political agenda? Ada pendirian yang Dr. Akmal ambil itu berpandukan asas perlembagaan dan juga dasar pendidikan negara. Ada, itu penting. Dan kebanyakan orang politik yang bercakap hari ini adalah lebih kepada, kalau tengoklah naratif di media dan sebagainya, you adjust dulu bahasa Melayu and then kita boleh, dia macam ada something. Dia masih lagi bahasa Melayu. Betul. Tapi bagi GPMS bukan itu. GPMS adalah ni, di peringkat awal ni. Yang ni kena susun dulu. You nak bersama UEC, katalah kita nak iktiraf, you serah apa saja CJ yang you ada, apa semua silibus yang you nak dan sebagainya. Kita masuk bincang dengan KPM. Biar KPM ataupun lembaga-lembaga ini yang membuat operasi dan juga menentukan auditnya dan juga melaksanakan apa saja struktur soalan dan sebagainya. Benda tu. Itu yang lebih menjamin sebenarnya. So you rasa, andai kata segala proses yang you minta kepada Dong Zong ni telah pun one day established, would you GPMS ni recognize? Kita dah jumpa Dong Zong, tak silap saya zaman Kekanda Zamri Mak Isa 2016-2015. Waktu tu memang Datuk Seri Najib dia ada isu juga berkenaan dengan UEC, dan dia orang datang berjumpa dan ada politician saya tak nak sebut lah. Dan perkara asas tu lah kita tanya ke pihak-pihak Dong Zong. Kalau kata you dibubarkan, apa berlaku? What did they cannot answer? They cannot answer. Dan dia orang pergi ni. So this was 9 years ago. 10 years ago. Dan cerita benda tu. Dan until now GPMS kita dah bawa keluar kita punya technical issue dan kita tanya. Sama, still the same. Dia orang masih lagi nak own perkara tersebut. Dia orang masih lagi nak menjadikan bahawa ni kalau kata bagi orang lain ni tak terjaga. Itu bermaksud kita sendiri tak trust kepada kerajaan negara kita, perlembagaan kita dan sebagainya. Dan tak jadi apalah kita ni sebenarnya. Dan mana kita nak bawa anak-anak kita di masa depan? Jangan. Jadi ini bukanlah isu minority majority, dan ini bukanlah isu sama ada nak ada aliran alternatif ataupun nak mengambil kota yang lebih besar. Dan itu sebenarnya adalah cara pemikiran yang agak sempit. Betul. Tapi yang sebenarnya adalah tak kisahlah you anak Melayu ke anak Cina ke anak India sekalipun, kita tak nak ada yang tercicir. Betul. Bila tercicir sikit, panjang lagi ceritanya. Betul, panjang jadi lagi ceritanya. untuk kita punya panel hari ni mungkin boleh bagi kepada orang UEC holder ataupun kepada Dong Zong sendiri, mungkin boleh sampaikan pesanan. What should you do for this UEC punya problem?
cukup-cukup lah Dong Zong meletakkan masa depan anak-anak kita, khususnya Chinese group, orang panggil apa, yang dalam keadaan yang tidak tahu ke mana perginya ni. Why not UEC setara apa yang sedia ada, you ambil juga SPM dan sebagainya, dan kalau you nak masuk laluan IPTA ataupun Universiti Awam dalam Malaysia, gunalah SPM tu. SPM instead of you nak UEC. UEC saja. You nak ambil UEC, mana-mana pelajar itu pilihan dia. You nak ambil lah UEC. Tapi jangan ikutlah. ubah. Ikutlah SPM ni, nak masuk ke Universiti Awam kena ambil SPM, you ambil lah. You nak ambil UEC, you ambil lah. Tak ada So masalah. pendek kata, jangan ubah apa-apa. Stay. Apa yang kita dah buat ni dah cukup baik. Dan ni yang paling penting, marilah sama-sama kita bincang perkara yang lebih besar. Contoh? Why not kita pergi ke arah sekolah satu aliran, yang mana anak-anak kita boleh belajar Chinese, boleh belajar Mandarin, boleh belajar Tamil dan sebagainya. Kita pergi dalam sekolah satu aliran. So are you saying kita nak abolish vernacular schools? Saya tak kata saya nak abolish dan sebagainya, tapi saya lebih ke arah bagaimana kita nak satukan anak-anak kita. Kalau kata sekolah kita, sekolah satu aliran mampu untuk menangani perkara-perkara yang perbezaan yang ada pada hari ini, why not kita sama-sama membantu kerajaan yang sedia ada dan kita ke arah reformasi pendidikan yang lebih baik. Itu yang kedua. Lebih utama. So tangan telah pun dihulurkan, kita menantilah jawapan sama-sama.